Dalam video saya kali ini, saya mau bercerita tentang pengalaman serta pengamatan saya semasa berkunjung ke Danau Toba tempoh hari. Tujuan utama kami sekeluarga ke Danau Toba tempoh hari adalah untuk melihat sendiri serta menyentuh kaki patung Tuhan Yesus yang terbesar dibina di tebingan Danau Toba tersebut. Matlamat kami telah tercapai seperti yang saya tunjukkan dalam video sebelum ini. Marilah kita sama-sama tengok dan menikmati video yang berkaitan yang saya bawa kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, Petrus Channel. Terima kasih. So di sini dia disebut sebagai pelabuhan feri Haji Bata, ya namanya kawan-kawan ya. Cuma memang agak ramai kalau kita lihat di sana kendaraan ini sedang menunggu giliran masing-masing untuk ke pulau di seberang. Ya. Beginilah kawan-kawan suasana di pelabuhan feri Haji Bata ini. Gerai-gerai makan yang disediakan di sini untuk para pengunjung, saya boleh katakan sangat daif dan kotor ya kawan. Makanya tak ramai yang singgah untuk menjamu selera di sini, walaupun sepatutnya masa ini tahu adalah waktu sarapan pagi di sini. Pemandangan Danau Toba dari pelabuhan feri Haji Bata ini sangat cantik ya kawan-kawan. Bila kita lihat ke tengah danau tersebut, terdapat juga usahawan yang tengah ikan dalam sangkar di danau ini, dan ini pula merupakan penduduk yang menunggu feri sama-sama, dan ada juga yang lebih keseruan untuk memancing. So, kaedah memancing mereka sini kawan-kawan menggunakan pukat ya, jaring ya, jaring bukan pukat, jaring. Beginilah kreativiti masyarakat Batak di sini mencari rezeki mereka. Kereta ini telah diubah suai sebagai tempat tidur dan memasak oleh tuan punyanya. Sepatutnya tempat ini dipenuhi oleh para pengunjung ataupun pelancong, tetapi keadaan yang sangat lengang. Menurut pemandu pelancong kami, ekonomi penduduk di sini sangat terjejas. Tidak ramai pelancong datang sejak pandemik COVID-19 tempoh hari. Tetapi menurut pendapat saya, masyarakat sini sepatutnya membuka peluang kepada lis untuk datang membawa pelaporan mereka ke sini dengan menyediakan kemudahan-kemudahan yang bertaraf antarabangsa. Maka dengan sendirinya ramai yang akan datang kena melihat kemudahan yang disediakan di sini adalah baik dan sesuai tempat untuk para pelancong beristirahat, karena suasana di sekitar Danau Toba ini sangat cantik dan sangat perlu dibuka kepada kapitalis untuk
untuk menyediakan kemudahan seperti hotel, homestay dan yang lebih selesa untuk para pengunjung dan pelancong antarabangsa datang ke sini. Satu lagi keadaan yang agak unik di sini, kanak-kanak peminta sedekah akan berenang-renang di bawah feri ini, dan penumpang feri akan melontar uang kertas mereka ke bawah, dan kanak-kanak peminta sedekah tadi akan berebut mengambil duit kertas tersebut yang dilontar oleh para penumpang yang berada di atas feri ini. Menurut penceritaan pemandu pelancong kami, masyarakat di Medan, terutamanya di kawasan Danau Toba ini, tidak menerima pelaburan ataupun pelabuh luar untuk berniaga di kawasan Danau Toba ini. Makanya, bila kami dibawa untuk mengunjungi perkampungan masyarakat Batak di sini, saya lihat kemahiran mereka untuk membuat kraft tangan serta bahan-bahan pabrik yang bentuk tempatan, yang cuma malangnya tidak ramai yang datang sini untuk membeli kraft tangan serta bahan pabrik yang terhasil daripada masyarakat tempatan sini. Justru itu, sekali lagi saya berpendapat bahawa masyarakat sini jika hendak memajukan kawasan Danau Toba ini perlu menerima dan terbuka kepada pelaburan asing yang akan membawa modal untuk menyediakan perkhidmatan serta kemudahan-kemudahan yang lebih bertaraf dunia untuk menerima para pengunjung serta pelancong yang lebih berduit untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat tempatan di sini. Apa ini? Kain apa itu? Hah? Kain apa itu? Aduh, aku pikir orang Singapura. Ya ampun, mukanya kayak Singapura, Pak. Kain ulos ada 25.000. Oh, nanti ya. Kadang ada. Aku bagi murah. Nanti kita pusing-pusing dulu ya. Kemudian kami dibawa untuk menikmati model rumah masyarakat Batak dulu kala. Sebenarnya ada pertunjukan yang hendak dipertontonkan di halaman rumah Batak ini, tetapi kami tidak berkesempatan untuk melihatnya. Menurut pemandu pelancong kami, persembahan ini adalah berkisah tentang kasih sayang seorang ayah kepada seorang anak. Pada satu ketika dulu, anak Raja Batak ini terbunuh dalam satu pertempuran mempertahankan pemerintahan ayahnya yang juga pada ketika itu merupakan Raja Batak. Karena terlalu sayang kepada anaknya yang terbunuh itu, maka si ayah telah mengukirkan satu patung yang menyerupai anaknya, dan apabila dia mengenang anaknya itu, maka dia akan membuat anak patung ini menari-nari seakan-akan anaknya itu masih hidup lagi. Inilah pertunjukan yang hendak dipertontonkan di halaman rumah ini.